Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di Ladang Arnab Bengkel, di mana hari ini merupakan hari satu program yang dijalankan, iaitu program lawatan penanda aras dari penternak arnab negeri Johor di Muar bagi melihat sendiri penjagaan, rawatan dan juga pengurusan ladang arnab di Ladang Arnab Bengkel. Jadi ikuti video kami seterusnya di Ladang Arnab Bengkel, Selangor. Dalam dunia yang semakin mencabar hari ini, ilmu dan pengalaman menjadi aset paling berharga dalam membina masa depan yang lebih baik. Pada 25 Mei 2026, seramai 30 orang peserta bersama 5 orang urus dia dari Pejabat Daerah Muar, Johor telah menyertai program lawatan penanda aras ke Ladang Arnab Bengkel, Selangor bagi melihat sendiri potensi industri penternakan arnab pedaging moden di Malaysia. Program ini dikendalikan oleh Chem Creative Solution Sdn Bhd bersama Bunny Farm Enterprise dan turut mendapat kerjasama media daripada M Niaga TV. Sepanjang program berlangsung, para peserta didedahkan dengan pelbagai ilmu berkaitan pengurusan kandang, pemilihan baka arnab pedaging, sistem pemakanan, penjagaan kesihatan serta teknik pembiakan yang lebih sistematik dan efektif. Selain daripada teori di dalam dewan, peserta juga dibawa turun ke kawasan ladang untuk melihat sendiri operasi sebenar penternakan arnab secara praktikal. Menurut tenaga pengajar dan pengusaha Bunny Farm Enterprise, Muhammad Amin Khalil, industri penternakan arnab kini semakin mendapat perhatian kerana mempunyai potensi besar sebagai sumber pendapatan moden dan industri agro makanan masa depan. Program ini bukan sahaja membuka peluang kepada peserta untuk memahami ilmu, malah menjadi platform perkongsian pengalaman, networking dan inspirasi kepada mereka yang ingin menceburi penternakan secara keusahawanan agro. Apa yang lebih menarik, peserta turut didedahkan dengan kepentingan digital, marketing dan content creation dalam membantu memasarkan produk ternakan secara lebih meluas melalui platform media sosial. Rata-rata peserta memberikan maklum balas positif dan menyifatkan program ini sangat bermanfaat kerana mereka bukan sahaja belajar secara teori tetapi dapat melihat sendiri operasi penternakan di lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesa Fizam Misri, Penghulu Mukim Jorak Panco Muar Johor. Hari ini kita ada buat program penanda aras ladang arnab pedaging di Dengkil. Nah, ini merupakan untuk pembelajaran dibawa ke Mukim Jorak Panco yang kita akan adakan pusat ternakan arnab Mukim Jorak Panco. Nah, hari ini kita berpeluang macam mana penjagaan arnab, macam mana nak ubat arnab dan macam mana nak kawinkan arnab. Dan ini adalah ilmu penting untuk kita sebagai peternak arnab mesti tahu, dan benda ni sangat berpengalaman. Okey, kita ada daripada orang kata sifu daripada sini, Cik Amin, untuk kita tahu macam mana penjagaan arnab yang sempurna. Itu saja dari saya dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tim arnab pedaging Muar Mukim Jorak Panco datang merawat ke Bunny Farm ni bagi mendapatkan lagi informasi mengenai tentang peternakan arnab. Okey, jadi kat sini banyaklah info-info yang terbaru kita dapat, macam mana cara nak penjagaan, macam mana cara nak promosikan dan juga cara rawatan. Banyaklah yang kita dapat pada hari ini. Kalau tengok belakang sini pun masih lagi ada sesi soal jawab sama dengan kita punya trainer untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan.
Terima kasih banyak Bunny Farm. Pihak penganjur merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pejabat daerah Muar Johor atas kepercayaan yang diberikan dalam memilih Ladang Arnab Tingkil sebagai lokasi program lawatan penanda aras ini. Terima kasih juga kepada semua peserta atas komitmen dan kerjasama sepanjang program berlangsung. Semoga segala ilmu dan pengalaman yang diperolehi menjadi pencetus semangat untuk terus maju dalam industri penternakan moden dan keusahawanan agro di Malaysia. Mniaga TV, inspirasi usahawan masa kini. Ini dia makanan ikan keli. Okey, ini adalah merupakan makanan yang diproses, campuran daripada bahan-bahan terbuang daripada arnab, seperti perut arnab, kepala arnab, telinga arnab yang diproses untuk dijadikan makanan bagi ternakan ikan keli. Kita tengok macam mana ikan keli makan daging arnab ataupun sisa-sisa arnab. Okey, tadi kita dah bagi makan ikan-ikan keli kat sini. So sebenarnya ini adalah kitaran untuk proses hasil daripada ternakan arnab tadi kita gunakan untuk makan ikan. So air yang dari ikan ni tadi, air ikan keli ni tadi kita akan siram pula ke tanaman-tanaman sayur-sayuran yang ada di sini. Jadi semua pendek kata semua bahan-bahan daripada ternakan arnab tak ada yang terbuang. Semuanya kita boleh gunakan. Okey, itu saja perkongsian kami buat kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.